Okay guys, selamat datang ke Rival. Nak kata Rival Studio lah ya. Okay, konten kali ni teman nak sembang pasal review game lah antara kelab teman Arsenal dan juga kelab seteru teman. Champion of Europe, bro. Bagi yang baru jumpa Rival ni, teman nak shout out sikit lah. Rival ni kontennya lebih kepada semua kelab EPL. Konten kami adalah konten sembang bola dan juga troll bola. Troll bola tu yang pedih tu kadang-kadang. Kalau kena pula dengan fan Arsenal, fan Liverpool, menangis mat. Tapi apa pun, a new season, a new rival. Kita revolutionize balik lah kita punya style of podcast apa semua, dan kita akan go for more serious lah kali ni. Sebab kita ada aim dan juga ambition kita. So sekarang ni fan Spurs dah ada, fan Arsenal pun dah ada. Sekarang ni kita kurang 4 fan lagi. Fan Chelsea, fan City, fan Liverpool dan juga fan MU. Kalau untuk korang, siapa-siapa yang berminat untuk jadi panel dekat sini, korang boleh DM kita orang dekat TikTok Rival. Betul ke Abang Ponji? Betul. So maksudnya kami ni cari team untuk panel Rival ni kan, untuk sembang kelab-kelab korang lah. So tak adil lah, pada kelab-kelab lain tak ada wakil daripada kelab Koma. Yang teman harapkan at least boleh dapat daripada fan Man United dan juga Liverpool. Kalau yang tu yang kita orang tengah mencari sekarang ni. Chelsea MU. Chelsea nak agak. Tapi Chelsea susah nak cari fan dia. Tapi kalau fokus sekarang nak cari fan MU lah. Nak bahan dia orang depan-depan. So sampai kita melengahkan masa lagi lah, kita bincang dulu antara game Arsenal dan juga Nottingham Forest. Menang 3-0 hari tu memang. Kenduri juga lah abang Brentford. Koma pun 3-0 juga. City pun 3-0 juga. Minggu ni minggu 3. Minggu 3 bro. Jadi soalan pertama sajalah pasal Arsenal menentang Nottingham Forest itu kan. Adakah pembawaan Ange Postecoglou dekat Nottingham Forest tu seakan-akan cara dia bawa Spurs hari tu? Tak pasti kan, pasal kita tak boleh nak harapkan dia terus boleh adapt kan. Pasal dia baru sangat lah masuk Nottingham Forest. Dia pun ganti dengan Nuno Espirito yang dia punya gameplay dia memang bertentangan lah, berbeza lah. Kita pun tahu Nuno Espirito ni lebih kepada dia punya boss lah, ataupun dia punya tok guru Jose Mourinho kan. Betul. So untuk Nottingham Forest ni, sebelum perlawanan memang teman memang boleh agak lah boleh menang. Okey bang, hari tu kita tengok Zubimendi buat bola volley je tu kan. Volley ke long shot itu? Dia volley campur dengan rembatan. Itu dia hybrid lah. Hybrid So apa pendapat abang pasal performance Zubimendi dalam match Arsenal lawan Nottingham Forest itu? Okey, bagi teman terkejut jugalah sebab dia boleh ke depan. Ini mungkin disebabkan Declan Rice tak main kat situ. Waktu mula game lah Declan Rice masuk ujung-ujung perlawanan. So kita boleh nampak Zubimendi ni dia boleh pergi ke depan jugalah antara Merino dengan Zubimendi. Dia bertukar-tukar lah nombor 8 dengan nombor 6. Tapi Merino ni dia pasal kita dah terapkan dia untuk jadi striker kan. So dia pun banyak ke depan jugalah. Dan nasib baiklah Nottingham Forest tak macam season lepas. Yang permainan dia orang kita boleh nampak agak kasar jugalah. Sebab kalau nak dibandingkan Nottingham Forest season lepas, dia lebih sama par dengan Newcastle punya style. Maknanya dia orang ni body lah, more to physical lah. Tapi saya nak tahu satu benda lah. Sebab abang petik nama Merino tadi, abang compare dengan Zubimendi. Antara Zubimendi dengan Merino, siapa yang lagi ofensif lah? Kalau ikutkan Merino lah. Merino lah. So soalan seterusnya abang, kemenangan 3-0 ni dah menang dengan Nottingham Forest kan, 3-0. Abang confident tak boleh menang juga, repeat pula menang dengan City minggu depan? Kalau dengan City tak boleh cakap lah boleh menang besar. Kalau lawan dengan macam tim-tim kecil ni kan, macam Brentford ke Manchester United ke bolehlah kita harapkan menang besar. Tapi yalah, Arsenal dah menang dengan Manchester United 1-0 kan dekat Old Trafford kan. So kemungkinan boleh menang besar dekat home pula. Tapi kalau tak menang dengan City, malu abang dengan Spurs.
Spurs menang besar kot lawan City hari tu. Yelah. So macam mana abang rasa pasal summer signing macam Gyökeres, macam Zubimendi? Dia orang ada buat beza, ada perbezaan tak? Macam ada bagi impact tak dalam game lawan Forest hari tu? Ada impact sikit lah sebab kalau kita tengok kan pada 3 game ke belakang kan, Gyökeres memang susah nak diberi apa tu ataupun macam nak dikabarkan player-player yang lama dekat Arsenal ni tak boleh nak adapt dengan situasi Gyökeres. So pasal gameplay kita season 2-3 season lepas agak berbeza lah. Maknanya dia orang tak boleh nak Adapt dengan ada striker. tak boleh nak glue dia orang punya chemistry tu lah. Sebab sebelum ni striker Arsenal pada season 2-3 lepas mengharap kepada Kai Havertz dengan Merino kan. So itu semua profil yang menjarikan gol menggunakan kepala. Betul. Ini nak mencari, nak suatkan player yang guna kaki ni mungkin agak sukar lah. So bagi masa sikit lah untuk bukannya Gyökeres yang kena adapt, teammate yang kena adapt dengan profil Gyökeres tu. Betul-betul, saya setuju. So dengan kecederaan Odegaard pada minit berapa? 18? 20? 17 lah. So abang rasa untuk lawan dengan City nanti siapa yang paling sesuai gantikan dia? Okey, ni disebabkan benda yang dah berlaku Waktu lawan Leeds United hari tu kita menang besar 5-0, 5-0 4-0. Menang besar kan? 5-0. 5-0. So disebabkan Odegaard injured awal. Kali ni semalam lawan Nottingham Forest sama juga, Odegaard kena keluar awal, injury yang sama bahu. So kita boleh kabarkan, boleh rungkai kat sini tanpa Odegaard kita boleh menang besar. So no Shogat lah kali ni. So Bukan disebabkan Odegaard ni dia melambatkan serangan. Kalau kau tengok lah, dia suka sangat pegang bola lama dan buatkan teammate lain macam keliru lah nak ke mana, dia orang nak letak diri dia orang tu kat mana. So abang rasa adakah season ni Odegaard akan orang kata macam kemarau untuk season ni atau macam mana? Sebab season-season sebelum ni kan bila sebut Arsenal orang nampak Odegaard kan. So untuk season ni abang rasa dia akan kurang perform tu macam mana? Dia bukan akan kurang perform. Dia kena perform. Sebab sekarang ni squad depth Arsenal dah besar. Dan yang pengganti dia even Nwaneri yang muda tu pun step up. So dia kena tunjuk sesuatu, dia kena berubah lah. Sebab kalau ikutkan pada awal Odegaard bermain dengan Arsenal daripada loan, daripada Real Madrid sampai ke permanent, kita sign in, dia okey. Cuma semakin lama dia main dengan Arsenal, mungkin disebabkan gameplay Arteta yang buatkan dia berubah. Dia tak more direct, dia lebih kepada banyak sangat benda kot dalam kepala otak dia fikir dengan jadi captainnya lagi kan. So teman harap memang nak Odegaard tu sebagai key player Arsenal tu. Teman kalau boleh jangan ada orang ganti dia. Tapi kalau dah situasi macam ni, Nwaneri step up, terpaksalah kita bagi pada Nwaneri. So lawan Forest itu main haram ball ke main possession ball nampak? Mana ada haram ball. Kita pegang bola kan. Pegang bola. Dia orang tak pegang bola. Saja je sebab Arteta kan sekarang suka haram ball lagi. Haram ball ni sebenarnya pada Arteta akan tengok pihak lawan lah. Contoh macam Manchester United hari tu kan. Main dekat Old Trafford, mestilah dia orang akan menyerang bertubi-tubi. Betul. So takkan kita nak ikut rentak dia. Betul. Nak tak nak kita kena cuba kekang lah dia punya serangan. Arteta sekarang banyak ni lah, banyak lebih kepada adaptasi lah. Adaptasi dan baca game lah pihak lawan. So satu lah last lah ni untuk Arsenal. Pasal haram ball tu juga. Untuk hati dia ada satu lagi orang duk bengang dengan Arsenal waktu lawan dengan Liverpool. Dia orang duk cakap kita orang macam parking bus jugalah. Parking bus lah. Tapi bagi teman-teman tak nampak dia parking bus sebab parking bus tengah-tengah tu. Time tu Merino, Odegaard, Merino, Zubimendi dengan Declan Rice. Tiga-tiga main nombor 6. So parking bus dia depan sikit, bukan kat belakang. Maknanya dia mid block lah. Mid block dan dia pegang position lah. Dan kita bolos pun bola mati bukan bola padang. Jadi maksudnya penyerang-penyerang Liverpool yang power tu tak berjaya menembusi lah gol padang. Mungkin kita kena repeat dengan lawan Spurs pula under Thomas Frank. Jadi apa? Last
apa rating abang lah untuk game Arsenal lawan Nottingham Forest ni? Daripada 1 ke 10, berapa abang nak bagi? Okay, untuk game ni sebabkan Gyökeres pun boleh score dan satu lagi player baru yang debut main starting, Eze main belah kiri. Walaupun tenggelam disebabkan Madueke lah, aka Ronaldinho. Oh, memang teruk delusional dia orang ni. Dan boleh nampak lah kiri kanan dah hidup lah. Sebelum ni Martinelli kan, tunduk udang tu kan. Memang semua fan-fan Arsenal agak bengang lah dengan Martinelli ni kan, sebab dia tak step up berapa season dah lah. Asyik duduk bawah je. So dia tak nampak siapa dia nak passing. So kali ni bila Eze main kiri, Madueke main kanan, nampaklah hidup kiri kanan walaupun Madueke overshadow Eze. Sebab dia banyak pegang bola, banyak serangan banyak belah kanan. Tapi bila Eze pegang bola walaupun 2-3 kali, kita boleh nampak dia boleh lepas dan dia assist pada Gyökeres. So berapa rating abang? Saya boleh bagi 8.5 lah. 8.5 per 10. Okey lah, untuk clean sheet 8.5 per 10, dengan gol pula 3 biji, okey lah 8.5. Dan satu lagi, Raya baru sebiji ya. Bolos. Sama lah dengan ni Vicario bang. Ya ke? Vicario pun baru sebiji juga. Spurs tengah benda ni lah Mat. Ya. Okey bang, seterusnya bang. Kita cakap pasal Spurs lawan West Ham hari tu lah. Okey. Ni ada teman nak tanya ni. Tanya apa? Saya tanya apa pasal Arsenal kot. Okey, macam mana gameplay tu memanglah common menang 3-0 kan. Lawan dengan West Ham. West Ham United, London juga tu. London Derby lah. Tapi West Ham United Potter tengah bengong semacam lah. Tengah Potter tengah blank, tengah blur sekarang. Ya, so bagi teman nak tanya satu je. Macam mana pengganti Eze, Xavi tu? Xavi Simon. Tapi untuk awal lagi lah untuk kita judge pasal Xavi ni kan. Tapi based on apa yang saya nampak masa game lawan West Ham hari tu, not bad lah. Not bad untuk first game, yang mana dia ada assist biji. Lepas tu kalau kita tengok cara dia bawa game tu, cara dia control the tempo of the game, cara dia orang kata 1v1 dengan pihak lawan, nampak ada seninya lah juga. Lepas tu kalau kita tengok link up play dia pun ada antara dia dengan Jack Span. Lepas tu dia rajin lah. Dia rajin track back ke bawah. Masa kita kena attack dia turun. Masa kita tengah attack pun dia ada kat atas. Lepas tu tambah lagi ramai yang kawan-kawan saya yang tengok bola sekali dengan saya hari tu, terkejut lah yang Xavi Simon masuk Spurs terus dapat nombor 7 kan. Mana nombor besar lah sekarang untuk Spurs yang bawa nama besar, Heung-min Son. Tapi saya tengok dia tenang je pakai nombor 7 tu. Tak ada, mungkin tak adalah curse nombor 7 tu. Okey, satu lagi saya nak tanya. Apa jadi pada R9? Kenapa dia tak starting? Sebab 2-3 game awal ni dia starting kan, dan dia bagi impact yang besar lah bagi teman lah. Tapi kau dengar ceritanya budak-budak Spurs duk kata dia R9 yang baru kan. Kita punya our new generation of R9. So hari tu Thomas Frank rehatkan dia selepas international break kan, dia pergi juga untuk Brazil lah itu. So Thomas Frank decide untuk rehatkan dia dulu sebab esok malam hari Selasa pukul 3 pagi hari Rabu pukul 3 pagi Spurs akan lawan dengan Villarreal. Yang mana kalau tengok track record sebelum ni kita hanya lawan sekali sahaja dengan Villarreal dan kalah 4-1. So mungkin lah Thomas Frank nak simpan dia untuk game UCL. Sama juga macam Kolomuani lah. Kolomuani pun tak turun itu. Sebab nak simpan untuk UCL lah. Sebab nak jaga dia punya fitness. Okay. So striker pada malam tu siapa? Matistel main striker. Matistel main striker, betul. Dia bukan main wing. Tak, kalau ikut natural position dia sebenarnya masa dia dekat Bayern dulu pun, sebelum Harry Kane masuk dia memang main striker. Lepas Kane masuk baru dia main wing. Kenapa tak pakai Solanke? Solanke injured bang. Dia ankle injury. So nampaknya dia makan tenggelam lah. Solanke. Masa depan dia dengan Spurs macam mana? Rasanya macam, saya rasa dia ada lagi masa depan dengan Spurs. Cuma mungkin Spurs akan gunakan dia sebagai player untuk sekadar cukupkan kota homegrown player je lah. Bukan starter macam sebelum ni lah bawah Ange Postecoglou. Sebab Thomas Frank dia suka
striker yang rajin turun deep untuk kutip bola dekat bawah, lepas tu progress ke atas. Lepas tu dia macam Solanke ni satu je saya tak suka dia slow. Macam Thomas Frank dia suka striker yang ada pace. Kita tengok dekat Brentford dulu ada Wisa, Ivan Toney. So kalau Solanke kalau nak compare dia punya pace dengan Richarlison ni memang jauh lah laju lagi Richarlison. Ada harapan tak dijual Januari ni dan diganti dengan lain? Saya rasa tak ada. Sebab sekarang ni untuk pengetahuan semua kita untuk pengetahuan abang lah, Spurs sekarang tengah orang panggil kekurangan pemain homegrown. Nak masuk UCL pun pakai kota homegrown 7 orang player cukup. Tapi untuk club train tu seorang je. Brandon Austin seorang. So dekat situ kita terpaksa pergi bermain ke UCL dengan 22 orang tak silap saya. Maknanya kita tak bawa full squad lah sebab kota homegrown tu tak cukup. Dia semua 25 orang kan? 25 orang. Okay. So macam mana next game lawan apa? EPL. EPL lawan Brighton. So Arsenal lepas ni lawan City. So berkemungkinan sebab teman bila lawan City ni teman bagi 50-50 lah. Either menang, seri, kalah. Tiga jenis ni memang lawan dekat mana? Lawan dekat home. Lawan dekat home Arsenal. Teman harapkan at least dapat seri lah. So ada peluang lah Spurs untuk pintas Arsenal next EPL game 5. Mungkin betul apa yang dipredik oleh setengah pandit kata yang Spurs kemungkinan akan finish top 4. Ada. Dan adakah season ni London punya kelab akan dominate nombor 1 2 3 ni? Mungkin. So Liverpool jaga-jaga tu satu lagi. Lepas tu satu lagi City jaga-jaga. Kalau korang tak boleh menang lawan Spurs, korang tak boleh menang lawan Arsenal, nampak sangat Manchester ni sebenarnya Belen London. Kita kena bagi dia orang respect lah sebab berjaya derby dengan Manchester United. Betul lah, kita patut put the respect on their name lah. So satu lagi saya nak petik lah pasal Muhammad Kudus hari tu untuk game masa lawan dengan West Ham tu. Ramai fan West Ham semua mengharapkan supaya dia tak score the goal, and memang benda tu betul-betul berlaku lah. Cuma kesian lah dekat Kudus tu, masa dia dapat bola je semua fan duduk boo dia, lepas tu duduk jerit perkataan-perkataan lucah lah dekat dia. Tapi saya nampak yang Muhammad Kudus boleh handle the pressure very well lah. Nasib baik dia tak score malam tu. Nasib baik dia tak score. Peluang banyak Dua peluang kan? depan gol. Lepas tu satu lagi pemain ni kalau siapa yang follow TikTok saya, memang saya selalu sebut lah Lucas Bergvall. Lucas Bergvall ni saya rasa dalam Spurs sekarang despite of Xavi Simon, dia salah seorang lah yang saya nampak akan jadi brightest yang star lah untuk Spurs. Tapi bila tengok waktu dia keluar tu, macam mana Thomas Frank peluk dia, duk bisik-bisikkan dia, dia nampak something lah. Thomas Frank nampak suka sangat kat dia. Betul. Sekarang ni kita Spurs bermain dengan squad yang tak cukup kita tak full blast lagi. Sebab Madison injured sampai tahun depan katanya. Kulusevski pun sama, injured sampai tahun depan. Kalau ada Kulusevski dengan James Madison, mungkin midfield Spurs tu akan bermain another level lagi lah. Sebab tu sekarang kita maintain je dengan pakai Brandon Johnson. Mungkin dengan lepas dia yang Kulusevski balik ni, mungkin Brandon Johnson tak dapat tempat lah. Arsenal lawan Spurs bila? Arsenal lawan Spurs tak silap saya bulan 11. Bulan 11. Okay, time tu harap Saka dah boleh ni lah Walaupun kami dah ada Madu aka Ronaldinho tu. Tapi satu lagi yang positif pasal Thomas Frank setakat ni yang saya nampak, dia cuba minimaliskan kecederaan pemain. Dengan dia punya tactical tu nampak macam boleh minimaliskan kecederaan lah. Yang mana kalau dulu zaman Ange Postecoglou, defender centre back Van de Ven dengan Romero tu duduk depan gol lawan. Tapi bawah Thomas Frank ni paling tinggi dia orang naik pun sampai second phase je. Maknanya sampai tengah padang sampai tengah-tengah padang je lah. Kalau tinggi sikit pun Van de Ven je lah gitu sampai depan gol. Tapi tak ada macam kalau bawah Ange Postecoglou dulu, bila start je sepak bola confirm centre back dua-dua duduk atas. Tapi bawah Thomas Frank ni kita boleh nampak yang satu taktikal yang lebih tersusun dan lebih berdisiplin lah.
Sebab bila tengok dia apa tu pada hujung-hujung perlawanan pun ramai player yang ditukar ganti kan. Tengok player yang masuk pun Udogi pun nak ada nama. Semua pasal Udogi pun sebelum Spencer nama naik kita boleh katakan Udogi lah yang step up kan. Betul, nama besar lah juga Udogi ni. Kalau sebelum Udogi injured itu Spence mana ada apa-apa. Tak ada orang pandang pun. Tapi lepas Udogi injured nasib baik jugalah mungkin rezeki untuk Jack Spence. Dapatlah naik nama juga. Dan untuk pengetahuan abang lah, Jack Spence merupakan pemain, ni fun fact lah, saya rasa macam kurang tepat, tapi itu yang disuarakan oleh pandit-pandit dekat England. Diorang kata Jack Spence merupakan pemain Islam pertama. Dia masuk Islam ke dia memang mungkin dia naturally Islam lah, sebab dia dia sendiri mengaku yang dia rasa bangga lah dapat menjadi pemain England yang pertama beragama Islam. Lepas tu sebelum ni saya tak tahu bang, saya ingatkan dia Kristian. Lepas tu lepas dia expose dia tu Islam, makin banyak pula komen dekat page kan Papai Matasa dengan Kudus kan Islam. Dia asalnya Papai Matasa post gambar apa-apa dia akan komen Masya Allah, Masya Allah. Okay, bagus juga. Mungkin dengan bantuan Islam ni, berkat dulu Liverpool kan, mungkin Spurs dapat balik juga. Okay. So ada lagi nak ditanya tentang Arsenal. But untuk minggu ni memang teman tak boleh nak terus lebih lah Spurs. Dan Koma pun tak boleh nak terus lebih kami lah kan. Betul lah. So sebab masing-masing duk bergembira. Betul. Dengan kita berada di kedudukan 1, 2, 3. Betul. Dan ini mungkin video pertama kita orang. So kita orang agak nervous lah sikit. Berada di depan kamera dan nak post dalam YouTube. Mungkin for the next 2, 3, 4, 5 video tu kita orang akan improvise lah sikit demi sedikit. Cuma teman nak disclaimer sikit lah kan. Macam teman bukan pandit ya. Teman tak declarekan diri teman pandit. Teman declare peminat bola yang fanatik. Betul lah. Okay, sama lah kita bang. Apa yang keluar daripada mulut teman lebih kepada palatau. Dan apa yang teman zahirkan, apa yang kita tengok atas padang lah. Untuk betul. More detail tu bolehlah sikit-sikit lah kita cuba. Kalau nak detail yang lain tu mungkin boleh tengok daripada orang lain pula. Tapi daripada kita orang ni, kita orang point of view daripada seorang peminat kepada peminat lah. Satu lagi rival ni konsep dia lebih kepada kita nak memeriahkan suasana EPL kita ni. Betul. Biasalah kalau nak meriah dengan EPL ni kita kena troll lah. Betul. Sebab tu kita punya moto #jangan koyak. Betul. Kita troll tapi koma jangan koyak. Even kita pun jangan koyak lah antara kita. Betul. Kalau tiba-tiba teruk sangat tu mungkin tiba-tiba one day kau tengok Abang Poji mata bengkak ke, faham lah. Sebab kami berdekatan. Okay lah guys. That's all from us. Thank you for watching. Jangan lupa hit the subscribe button. Kalau boleh komen yang murni-murni. Dan like video ni biar kita orang bersemangat lagi untuk buat video lepas ni. Dan follow semua platform rival. Mana yang berminat untuk join team rival, just DM je lah, PM ke DM ke. So kita boleh bukan apa, maksudnya kita boleh set up lah. Betul. So macam mana jadikan rival ni sebagai apa? Platform keluarga besar. Berlainan peminat, berlainan idea. Okay, that's all from us. Assalamualaikum. Rival jangan koyak. Jangan koyak.